So total kosnya 42,000 lebih. So semua cover daripada dikongsikan. Ya, sangat berbaloi lah. Saya punya cost operation saya ni total 42k lebih lah. Saya rasa benda ni bagus lah sebab dia macam bantu antara satu sama lain. Dia macam masa ni saya operate semua, yang lain kongsi untuk saya. Bila yang orang lain sakit, saya pula yang kongsi untuk dia. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Syafiq. Saya berumur 29 tahun. Saya berasal dari Kelantan. Saya bekerja sebagai anggota Tentera Udara Diraja Malaysia. Saya tak sure bila saya join tu, tapi seingat saya awal tahun lepas lah. So dah setahun lah. So kalau dalam family tu tak ada yang join. Saya dapat tahu ni dari senior officer saya. Dia ada post dekat status WhatsApp. So bila saya tengok tu, okey, macam menarik. So saya tanya dia semua. So saya jumpa dia lah, tanya-tanya. Saya join lah lepas explanation dari dia tu. Sekali ankle saya ni sakit disebabkan saya main sukan lah, saya main bola. Okay, bila rasa sakit tu saya call ejen saya tu, dan dia bagi tahu okay, kalau sakit ni boleh cover dengan insurans yang ambil tu. So dia bagi tahulah flu semua tu, apa yang kena buat, ambil deflator semua. So saya buat ikut semua tu lah. So total costnya 42,000 lebih lah. So semua cover daripada dikongsikan. Ya. Saya tanya ejen juga. So dia kata minta surat dari doktor semua dan hantar ke admin dikongsi lah. Tak ada, bagi saya sangat mudah lah sebab bila saya pergi sana dia cek semua, lepas tu dia kata okey, nanti tunggu pengesahan dari dikongsi. Kita WhatsApp saya kata okey, tarikh sekian-sekian dah boleh warded lah. Memang rasa betul ke ni semua kan. Tapi bila saya tanya ejen saya tu, so dia cerita kat saya semualah. Dia kata ni boleh semua. Saya ikut dia lah. Saya rasa benda ni bagus lah sebab dia macam bantu antara satu sama lain. Dia macam masa ni saya operate semua, yang lain kongsi untuk saya. Bila yang orang lain sakit, saya pula yang kongsi untuk dia. So saling membantu lah. Sebelum kita terus ke soalan seterusnya, Encik sudah menyertai selama satu tahun kan? 1 tahun. Encik tahu tak berapa yang sudah berkongsi dalam komuniti kita tak? Saya ada tengok dekat web. Tak apa, saya bagi tahu Encik ya. Encik hanya berkongsi RM100.59 saja dalam tahun 2023. Maksudnya setiap bulan tak lebih daripada RM50. Sangat berbaloi lah. Saya punya cost operation saya ni total 42k lebih. So apa yang saya bayar sebelum ni tu agak berbaloi lah. So sebelum ni Encik ada insurans ke? Ada tapi dah lama lah. Tapi saya terminat bayaran dia mahal lah. Saya rasa patutlah untuk saya bagi tahu orang lain mengenai, sebab dia memudahkan kita lah. Kalau kita tengok dengan insurans yang lain, contoh AIA, Prudential, dia punya iklan dia tu meluas. Macam dikongsi ni, saya rasa ramai yang tak tahu. Banyak advertisement dengan buat event-event. Condition tuan sekarang macam mana?
Saya sekarang dah okey, dah boleh berjalan balik, tapi doktor kata 6 bulan dari saya operate tu baru boleh jalan seperti biasa lah. Masa untuk recovery saya punya operate tu 6 bulan. Dikongsi mantap. We Kung Si.